Cara kita nak berobat orang yang kita sakit hati lama dah, dia lagi duduk sebelah dia. Salat semayang sebelah dia. Sekejap lagi salam, dia salam gini, kita pun tengok dia dulu. Lepas tu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walaupun garang, tapi dia sambut kat salam. InsyaAllah. Kerana lepas salam tu makna selamat. Itu untuk orang balah. Ingat dah, kalau balah lama dah, memang lama sungguh kita balah dengan dia daripada Alfonso di Albuquerque. 600 tahun balah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Walaupun dia jawab dengan garang, dia akan jadi lembut kau. Berkat nama Allah. Nampak? Jadi duduk sebelah. Ada orang kita gaduh lama dah ni. Duduk sebelah dia. Nah, jadi kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia molek, dia tengok sini. Assalamualaikum warahmatullahi. Nampak? Itu cara dia. Ni mu sakit hati seseorang, mu tak mari masjid. Sakit hati dekat si usaha, tak mari masjid. Nah, kata bodoh marah. Bang, masjid ni bukan rumah si usaha. Rumah Allah. Mari ya. Saya tak teramak nak duduk sebelah dia, duduk belakang dia. Lama-lama akan terpandang insya-Allah. Dia jangan layang sangat. Sebab Allah buat syurga ni bukan untuk kita dua orang tu. Faham lagi? Syurga ni bukan macam balai raya. Balai raya 6 orang boleh masuk. Faham? Syurga ni untuk semua orang.